apakah stone bootleg ni boleh berfungsi di diet? Dari segi kualiti memang berbeza lah. Aku beli ni dengan harga RM5 dan kita dapat 4 stone blazer. Pertama sekali kita dapat Mebius, Ultraman Gaia, Ultra 7. Ini aku tak tahu lah apa benda. Jom kita test. Pertama sekali kita try Ultraman Gaia. Dan wow, serius lah detect. Wah, anjay. Ternyata ini adalah barcode bagi medal Ultra New Generation Hero. Menarik. Let's go kita try yang lain pula. Dan bunyinya sama. Ternyata barcode-nya adalah sama bentuk. Jadi semua medal ni apabila di scan akan bunyi Ultra New Generation Hero punya medal yang gambar zero ni. Jadi untuk RM5 bagi aku tak berbaloi lah beli stone yang sebenar. Walaupun DS ni second hand, tapi harganya cuma RM30 je. Kalau korang nak mainan murah, korang boleh check di store Awan 091 di Carousel.